everybody. Welcome to Jordan. Baru pukul 6.28 kita punya breakfast pagi ni kat Four Seasons Aman. Ini smoked salmon, lepas tu ada jagung, ada sausage, ada udang, lepas tu butter, tu ambil buah. Dan sebelah sana ialah hotel Ritz-Carlton dan sebelah sana ialah Fairmont. We are now looking at Jordan Valley. Both sides of Jordan Valley, we see the Jordanian side and the Palestinian side. We see on the other side of the valley, the Palestinian part of Jordan Valley. Across the valley from Salt is Nablus. Across the valley from Amman is Jerusalem and Ramallah. Across the valley from Karak is Hebron. Sheikh Tamimi will explain more about Nabi Yusha. Kita masuk ke makam Nabi Yusha. Nabi Yusha ni lah pengganti Nabi Musa. Dia asalnya Nabi Yusha ni dikenali sebagai seorang pemuda yang sentiasa menemani Nabi Musa sebelum dia diangkat jadi Nabi. Dan Nabi Yusha ni yang bawa Bani Israel daripada Jericho ke Tanah Suci. Kawasan ni walaupun panas, cuaca panas, tapi sebenarnya dia sejuk sebab dia ialah batu kapur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحن بفضل الله تبارك وتعالى بجوار نبي اسمه يوشع ابن نون ابن إفرايم ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. How many of the prophets are Arab? محمد صلى الله عليه وسلم، شعيب عليه السلام، صالح، هود. Assalamualaikum. Kita sekarang berada kat makam dan juga masjid Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib ni ialah Nabi yang disebut dalam Quran dan dikenali sebagai keturunan Nabi Ibrahim serta mertua kepada Nabi Musa AS. Nabi Shu'aib diutuskan kepada kaum Madian. Mereka suka menipu dalam urusan perniagaan dan menipu dalam timbangan. Satu mesej yang masih relevan hingga sekarang. Makam Nabi Shu'aib ni ialah satu destinasi suci dan bersejarah untuk umat Islam, Kristian dan juga Druze. Dalam masyarakat Druze, mereka menganggap Nabi Shu'aib ini sebagai tokoh agama mereka dan menziarahi makam ini adalah sebahagian daripada amalan keagamaan yang penting. Ini kawasan dalam Masjid Nabi Shu'aib. Kita sekarang berada kat makam Dira bin Al-Azwa. Itu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenali sebagai panglima perang yang sangat berani. Beliau digambarkan sebagai seorang pejuang yang sering berada di barisan hadapan ketika berperang, tidak gentar menghadapi musuh, malah pernah bertempur tanpa sebarang perisai demi mempertahankan Islam. Beliau turut memainkan peranan penting dalam penaklukan wilayah Syam, khususnya dalam perang-perang besar termasuk Yarmouk. Dira bin Al-Azwa ni dipercayai meninggal dunia akibat wabak taun, iaitu wabak penyakit yang melanda tentera Islam Syam sekitar tahun 18 Hijrah. Beliau wafat bersama ribuan tentera termasuk Abu Ubaidah dan juga Muaz bin Jabal, menjadikan kawasan ini sebagai tanah para syuhada. Kita sekarang berada kat masjid dan juga tum kepada Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Kita akan melawat satu makam, iaitu makam Abu Ubaidah radhiyallahu, yang ini ialah salah seorang daripada 10 sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap umat mempunyai orang yang paling amanah dan sesungguhnya orang yang paling amanah untuk umat ini ialah Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah. Beliau memainkan peranan penting dalam penaklukan Syam termasuk Jordan, Syria, Lebanon dan Palestin. Yang ni starter tau, appetizer, roti campur dengan hummus, campur dengan ni, campur. Ya, sebab kita kan barbecue, kita punya ni. Kita punya main course kita barbecue. Bukan yang ni bukan barbecue ni. Inilah appetizer. Merah. Hummus. Okay. Makan-makan. Ni kita punya lunch hari ni. Ni kita punya saya strawberry. Mango. Dia tak boleh. Lepas tu kita ada lamb marquise. Lepas tu kita ada jeruk sayur. Mencari pakej ke Jordan? Hubungi selamatbercuti.com sekarang. 011-1111-2884. Kita sekarang dekat Abdali Mall. So basically Abdali is one of the largest shopping mall dekat Amman. Abdali Mall ni dia macam second high-end shopping mall in Amman. So dia macam most of the high-end brand ada juga dekat sini kan. Local brand pun banyak juga kan kat sini. Hello everybody. Welcome to Jordan. Thank you. Welcome to Jordan. Tempat ni best. Sambil lepak kat sana, sambil berjemur. Selamatbercuti.com. Kita cabut zip dia. Ni.
terkangkang dah ni. Kita beli beg lepas tu kita datang lepak.